datang hujan. Assalamualaikum. Selamat pagi. 5 malam. Sekarang pukul 7.11 pagi waktu Thailand. So kita orang dah siap-siap. Hari ni kita nak pergi Patalong. Tengok baju sikit. Patalong. InsyaAllah dalam, kalau tengok dalam map tu dah 2 jam juga. Yes, sekarang kita kat Danok. So pagi ni kita dah nak gerak lah. Sekarang kita nak gerak pergi breakfast dulu. Sepatutnya trip ni mula hari ni. So grup yang kita orang join ni, dia baru sampai lah. Baru masuk border pagi tadi. Kita orang gerak dengan grup yang gerak awal semalam. So kita nak pergi breakfast dulu pagi ni. So ni lobby dia. Ada massage kat sini. So kita nak check out lah pagi ni. Weh. So pagi ni kita berjalan lah. Obidu saja. Siang tanah. Kau ayam nah. Ini nasi. Lagi satu tadi silakan. Dia dapat dulu. Apa? Apa saja, apa saja. Tempe mana? Dek, dek. Dan Kak Pakcik selaku organizer untuk trip kali ni lah. Ada yang first time lah masuk? So sekali kita akan pecah 2 grup lah. Yang list yang hotel tersebut tu ada tim A, tim B tu kan. So tim A ikut saya, tim B ikut Kak Pakcik. Mana ada lah. Belakang. Cikgu ni. Oh tak ada, tak main. Mut lah Mut. Muk tak ada. Jangan buat main ni juga. Abang Bedul. Tengok. Wei, iPhone Mohon padamu ya Allah, jadikanlah perhimpunan kami, perjumpaan kami, perjalanan kami ini sebagai satu ikatan ukhuwah. Jadikanlah perjalanan kami ini sebagai satu perjalanan yang Engkau berkati ya Allah. Alhamdulillah. Takbir!
aku esok pagi pukul 6 nak cari kayu. 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 Nak cari kayu.
Okay geng, kita sampai dekat apa ni? Kojek. Jeprek. Aneh. So, kalau buat motor tak kena korek motor, tak kena tu buang motor dia. Cakap memang cakap kasar-kasar. Yang sekarang ni punya bike Tak payah ke flash dah. Ada. Buat tak betul. Dia celah motor, duduk dia celah motor. Perempuan saja ke apa? Jaga kereta, lelaki perempuan tadi. Lelaki duduk sebelah. Celah. Jom. rasa video kat sana. Kena nak di stiker Fatimah ni. Sana. Tu ada orang. Ni boleh? Ha, ni lah. Ni apa? Kita dekat road 41. Ada apa orang ni? Saya berdua je. Memang gamble tak join. Saja nak cuba join cari kawan. Makan Datuk. Ada orang naik bus ni. Kasih ikut Nuk. Kasih ikut Kalang Kubur. Ingat nak pergi juga tapi fikir macam Sampai boleh buat ada tak mari orang main. orang ramai sekarang ni. Right, sepeda masuk. My wife do SL, me maybe SL. Same cutting there. Same thing lah. Tak apa, kita dah sampai Patalong lah. Kita Nak kasi bilik lah kita ni. Datang ke Patalong, masuk dekat galeri, cari stiker saya. Stiker saya di sini. Ha? Oh, kata nak ni. Terbalik dia tu. Panas apa? Panasnya mentari.
Sampung Thai. Sampung Thai. Sampung Thai. Patalo. Ya, Patalo. Kak Ruby. Kak Ruby. Dengan cerita Salomannya. Aku tak sampai Pitiak tu je lah. Pitiak naik tu. Tak sampai je lah. Ada lagi. Yang tu kat mana, sini juga ke? Perempuan ambil gambar iblis. Dah, semua tempat dah ambil.
senyum lah. Amboi Kak, baru sampai masaj dah. Tahu lah spek Saloma. Kita film belum? Lebih lezat. Terima kasih. Tisu muka. Penuh. Tak ya. Nanti tengok kat YouTube, okey? Akak ni boleh cakap Thailand. Cakap sikit, Kak. Buat ikan. Oh, so. Dapat. Ada rumah. Dia punya pedang. Kita tak pakai rumah, kita pakai pedang. Pedang ha. Betul ya tu. Iyalah tu, malam-malam pergi cari masak. Orang beriman kan ayam. Kau jadi ni lagi. Level 4. Lepas. You cannot, you go outside first. Baik. Level 4. Okey. Thank you. Dia penat je. Nombor apa ni? Level 4. Pak. Ha. Dia. Dia lebih sini. Tak boleh nampak. Dia lebih tak ada. Dia kecil je. Comel hati-hati. Kita dapat hujung. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak adalah scary macam semalam. Semalam terlalu scary sampai aku tak berani nak ambil video, tahu tak? Adalah sikit aku letak videonya. Tapi dia macam scary gila. Scary ya mat, tahu tak kan sayang kan? Oh. Ada apa kat atas katil? Ada monyet, ada ular sawa. Ada naga, ada babi. Malah lah. Macam kita tengok view kita apa? Wah, ada balcony. View je jiran tetangga. Kau ada jiran? Sekarang jiran. Ni toiletnya. Wah, bersih dan wangi. So, ni hotel kita orang dekat Patalong. Nama hotel ni, apa tadi kita sebut? Dia cantik sama? Sentris. Sentris Hotel. So, kita nak berehat dulu. Katanya petang nak keluar lagi. Kita jumpa lagi. Hai. Kita orang dah siap lagi. Sekarang pukul 4.40 waktu Thailand. Kita orang baru je sampai tadi dalam pukul 3.30 macam tu. Sekarang nak keluar lagi. So, kita nak pergi ada 2 tempat lagi. Kita nak jalan-jalan dengan diorang semua. So, kita kena lah ikut tentatif. Kan? Nak pandai saing, kena lah ikut tentatif orang. Takkan kita nak duduk bilik tidur pula. Lepas tu tengoklah nanti kita pergi mana. Okay?
siapa nak pergi makan, saya dah share dah masjid tu. Kedai makan ada dekat masjid tu. Dia tak banyak kita Apa kenyang je nak balik boleh balik. Tengah nak isi minyak Jangan nak memandai kabur tak ada minyak. Aduh. Moment. Ha. Oi. Itu tak cukup. Katakan kedai ni dia macam terkejut Lalu terkejut. Tak tahu dia macam mana nak serve kita. Lepas tu dia pun memang tak pandai cakap bahasa Melayu. Teman cakap bahasa Siam direct. Penuh dengan kita orang dia. Tupan air baru sampai. Air abang ni. Air zam-zam, air zam-zam. Nak habis dah airnya. Cok. Makan dengar-dengar beras baru suruh tadi. Baru nak tanak beras. Perut dah bergelegak dah, lapar. Dia kata apa